Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera selamat tahun baru. Okey, hari ni 1 hari bulan Januari 2026. Video pertama Papa Rock untuk tahun 2026. Okey. Okey, ini aku nak cerita sikit pasal si Gemo tak guna ni kan. Sekarang ni kita tengah berperang tim CKT, tim Perpaduan tim Ceplos, tim dan juga daripada aku sendiri yang mewakili ataupun aku daripada aktivis Seplas kita sekarang ni giat memerangi Gomo ni, Papa Gomo ni, disebabkan dia kuat fitnah, dia kuat menuduh dan dia menghancurkan ataupun menghuru-harakan payung besar Melayu yang dibawa oleh Tun M dan dia suka sangat menjual nama Tun M dalam fitnah-fitnah dia rangkum dia rangkum, dia sembang, dia apa dengan mata dia berkilat apa semua tu kan. Kau orang tengoklah mata dia sendiri macam mana, yang mana yang faham-faham lah kemudian dia suka menunggang Tun M lebih-lebih lagi payung besar Melayu lah. Okey, dan macam-macam kisah dia dan ini salah satu daripada bukti yang aku nak beritahu pada korang semua geng-geng wala jubo dan geng-geng pengikut tegar Malikul Jubo korang ni kan itu si Gemo tu. So jadi memang kata-kata kekuatan kasar sikit sebab apa? Sebab ini orang ini bukannya manusia lah, ini betul-betul iblis binatang Okey, video ni aku rangkumkan dua video yang aku dah potong, aku ambil yang penting saja, iaitu video satu yang mengenaan yang menuduh Datuk Si Salim Datuk Si Salim Abdul Rahman. Dia mengatakan yang Datuk Si Salim tu sudah dia bergaduh kita pun tahu dia bergaduh. So jadi dia sudah menuduh, sudah memfitnah, mengatakan yang Datuk Si Salim tu dah goyang and then telah hantar budak-budak dia untuk berjumpa dengan Gemo untuk rundingan damai ataupun ceasefire whatever lah maknanya tak nak gaduh-gaduh lah dengan tuduhan nak bagi sejumlah wang. Dia tak sebut jumlah wang berapa tu. And then besoknya apabila kami dalam TikTok kami hentam dia kau dan kami pertikaikan dia punya tuduhan tersebut, besoknya iaitu malam 1 hari bulan ni malam tahun baru ni, iaitu malam tadi kan, dia terus buat video di rumah. Masa tu yang video yang mula-mula tu yang dihentam tu adalah yang dituduh tu adalah video yang berada di hutan dia berada di hutan and then dia balik and then dia camping dia buat camping apa semua kan. Dia balik and then dia buat live dekat rumah dia pusing guys. Split second dia pusing. Korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay, korang boleh tengok dan korang boleh perhatikan betul tak apa yang aku cakap. Video pertama kontradik gila dengan video yang kedua berkenaan dengan isu yang sama. Okay, kita dengarkan sekarang Let's go to the zoo. Alright. Salim kunyit kongkang, Salim Abdul Rahman, supplier nasi ayam non. Engkau tak payah nak gempak-gempak lah. Cuba nak hantar orang lah. Ni terbaru ni nak deal lah. Tak ada deal dengan aku. Kan aku dah cakap. Dengan aku ni tak ada deal. Aku ni amar makruf nahi mungkar. Orang macam kau tu aku akan lawan. Ini kau nak hantar orang pergi deal dengan aku. Buat apa? Tak payah. Aku ni tak lapar dengan duit kau. Orang lain boleh lah. Kau nak bagi gift lah. Kau nak bayar duit lah. Kau nak settle kau. Macam-macam lah. Aku tak heran pun. Cuma dengan aku ni kau tak ada nak deal. Cuma aku nak bagi tahu, ada dua pilihan je aku bagi tahu kau kan. Pertama, kau bertobat. Keduanya perang. Itu je. Ada dua pilihan je. So aku dah bagi pilihan kat kau kan. Dah lama dah aku bagi pilihan. Tapi kau nak berperang dengan aku. So bila kau nak berperang aku, kau janganlah salahkan aku pula. Kau tak boleh nak makan aku. Kau tak boleh nak inai aku. Okey, video ni orang kata recording video ni terang dan jelas dia menuduh Datuk Si Salim menghantar budak korang dah dengar terang dan jelas ini aku lawan dia ni bukan aku fitnah ke apa, tak ada, tak. Aku lawan dia berdasarkan apa kata-kata dia, tuduhan dia. Aku tidak asumsi ataupun dengan orang cakap apa semua, tak. Aku lawan dia berdasarkan apa yang dia cakap saja. Lebih daripada itu biasalah, sulaman tu biasalah, normal lah. Sulaman dengan orang kata dia ramlah apa semua kan. Kan? Itu normal lah. Memang betul pun dia. Dan dia tak nafikan pun. Gemo. Kau bayar budak-budak kau tu, macam-macam orang semua tu,
bayar untuk serang aku. Pun aku tak load juga, aku tak layan. Sekarang ni kau nak deal dengan aku. Sorry. Salim Abdul Rahman, tak payah. Kau tak payah nak deal dengan aku. Aku bagi dua pilihan je. Bertaubat ataupun perang. So kalau kau dah pilih jalan perang, kau perang sampai habis lah. Ini nak pergi deal-deal pula dengan aku ni. Kau ingat aku apa? Lapar duit. Kau ingat aku ni apa? Harap sangat duit haram kau tu. Kepada semua yang lain, orang macam Salih Kunyit Kongkang ni, kita jangan bagi ruang, bagi cat. Sebab apa? Ni perosak ni. Perosak kepada negara ni. Benda yang haram, dia nak halalkan. Apa dia fikir dengan dia tabur duit tu, ingat dia boleh beli semua orang. Kepala Salim Abdul Rahman. Kau tak kenal aku siapa, aku dah cakap kau. Aku dah cakap kau tak kenal aku siapa tau, Salim Abdul Rahman. Sekarang ni aku rasa kau dah kenal aku siapa. Jadi kalau kau kenal aku siapa, bertaubat ataupun perang aja. Aku bagi pilihan. Kau jangan nak hantar biawak-biawak hidup kau tu nak pergi settle dengan aku ni. Tak ada. Aku ni tak ada harga kalau nak beli aku. Siapa pun tak boleh beli aku lah. Pegang pada amar makruf nahi munkar. Kita pun sama kan macam tu guys. Dalam perjuangan ini, amar makruf nahi munkar. Salah kita kata salah, betul kita kata betul. Tapi orang macam Salim Kunyit Kongkang ni, kita kena bantras habis-habisan. Salim, bertaubat Salim. Bertaubat. Assalamualaikum. Boleh dengar kuat. Engkau tengok Salim Kunyit Kongkang cukup lah. Okey, korang dengar video yang pertama tadi dengan video kedua. Betul-betul kontradik betul lah. Memang betul-betul dia ni memang kani nabu, cau-cibai, memfitnah orang, suka mengadu domba, memecah belahkan persatuan Melayu, suka menonggang nama Tun M, suka menonggang nama Payung Besar Melayu. Ini orang betul-betul hang suang wulu-wulu tani je tera maki cut betul. Oh ya, meroyan-royan. Kau tengok Salim Kunyit Kongkang. Meroyan-royan, ya Allah, teruk betul. Saya tak tahu lah korang tengok ke tak tengok lah. Tapi memalukan lah. Memang entahlah dia ni. Masuk air pun ada lah saya rasa. Kau tengok tak? Gila tau. Memalukan. Sangat memalukan. Sebab apa? Sebab dalam ketakutan. Dia bila dalam ketakutan ni kan macam itu ke guys? Bila dia dalam ketakutan, dia akan buat macam-macam lah. So macam Salim Kunyit Kongkang ni, dia dalam ketakutan yang amat sangat lah. Sebagai contoh macam ni kan. Dia dalam ketakutan yang amat sangat ni. Dia betul-betul penutup saya nak buat tak lama. Dia tengah ketakutan yang amat sangat ni. Waduh, kesian pun ada kan di Kongkang ni kan. Saling lalabot. Dia koyak. Saya bagi tahu. Dia kata, buktikan bila masa dia ada hantar orang deal dengan dia kata, deal dengan saya. Kan saya bagi tahu. Sekarang ini, orang yang datang ini minta untuk tutup mulut. Sebab Salim Kunyit Kongkang ini, mulut dia macam buntut ayam. Kau faham kan? Kau tengok mulut dia kan macam buntut ayam. Jadi geng-geng Pak Bul ni, Salim Kunyit Kongkang. Ni Pak Bul kau, Zamri, Azam Belen, termasuklah Datuk Akbar tu, bengang dengan kau mangkuk. Jadi dia hantar orang, minta aku ni supaya tutup cerita katil kunyit. Fahamkan betul-betul Salim Kunyit Kongkang, sebab mulut kau tu mulut buntut ayam. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas cakap. Tadi video tadi kan? Okay. Video tadi ni, okay. Dia kata apa? Dia kata Datuk Seri Salim yang hantar budak. Tiba-tiba dia sudah tukar. Dia kaitkan dengan Datuk Asbullah, dia kaitkan dengan Azam Baki, dia kaitkan dengan Datuk Zamri. Hai. Cakap lepas cakap. So memang ada orang nak deal dengan aku ni supaya tutup mulut, jangan cerita pasal katil kunyit korang ni. Bukan kau tu yang bayar. Ni geng kau, kelompok kau sendiri. Sebab mulut kau macam untuk ayam tak berhenti. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas. Dia orang koyak lah, dia orang bengang lah. Itu sebab Pak Bul nak clearkan, tak nak terkait. Zamri tak nak terkait. Itu pasal kau kena tangkap dengan SPRM. Ni, Salim Kunyit Kongkang.
Sebab itu SPRM pergi tangkap kau. Walaupun kau lepas, walaupun kau kena tahan sehari je, semalam je, tapi sebab dia orang bengang, mulut kau tu tak berhenti macam buntut ayam. Faham saling kunyit kongkang? Oh, buktikan saya nak pergi deal dengan dia. Bukan kau tu, kelompok kau, geng kau tu. Penat dah cakap kau. Nak mesej kau buta huruf. Nak bagi audio, takut kau pula pergi sebarkan. Dia orang pun takut dengan kau. Lagi satu, Salim kunyit kongkang aku nak bagi tahu. Pak Bul tu penjawat awam. Azam Milan penjawat awam. Zamri tu penjawat awam. Engkau bukan penjawat awam. Terbalik non besok, dia orang ada jalan nak selamat lagi tau. Engkau nak selamat apa? Saling kunyit kongkang. Engkau nak selamat kat mana? Bagi tahu aku. At least Pak Bul dulu, dia penjawat awam, dia tahu dia salah, dia boleh jadi saksi. Azam Milan boleh jadi saksi. Zamri tu. Tengok guys dia buat naratif dia sendiri, dia buat mahkamah dia sendiri, dia buat hakim dia sendiri, dia buat pendakwaan dia sendiri, dia buat pembelaan dia sendiri. Gomo, aku nak tanya lah, mata kau tu kan lain macam dia main kilat dia. Aku nak tanya lah, apa yang kau selak Koroi ke dam? Ke abjon? Aku rasa kau entam abjon, aku rasa lah sebab kau ni gila tau Mungkin doktor gila tu bagi kau abjon kan untuk menenang kau, sudah selak lebih kan, tu yang kau jadi merewang sana merewang sini tu. Kau lupa apa yang kau cakap semalam Kau lupa tak sampai, aku rasa tak sampai semalamnya video dia semalamnya lah Kau lupa 2 hari lepas 48 jam Kau lupa apa yang kau cakap sebenarnya Kau lupa rupanya. Itulah Gomo, orang kata ganja tu jangan dihisap, makan. Ketum tu minum jangan campur apa-apa. Kan? Orang kalau minum buat ubat, kau minum buat steam. Kau campur ni jadi koroi. Kan? Batu tu jangan dihisap. Batu tu buat ni, tabur tepi jalan. Buat jalan, orang buat jalan, buat apa kan, buat rumah apa. Kau dapat batu kau hisap kan, kau nyonyot batu tu. Ke air sudah naik kepala. Sudah lama tak ada jumpa Ramlah. Gemo. Boleh jadi saksi. Habis kau, dia orang jadi saksi pada kau. Ni Saling kunyit kongkang ni lah, sebenarnya dia lah yang menjadi orang tengah dengan PMX. Kau nak cakap apa? Apalah. Dia koyak teruk. Tapi dia tak faham ni lah. Orang macam gini macam mana dia cakap kan. Dia dah. Korang pun tengok kan dia macam mana kan. Dia kat orang mana tu. Bila masa hantar orang pergi deal. Allahu Akbar. Punyalah mangkuk. Saya nak bagi korang tengok video ni. Kejap. Lambat pula ni. Ini betul-betul kelakar guys. Revolusi juga ni. Ini pun revolusi juga. Kalau kau nak berfikir. Revolusi kartel-kartel ini. Revolusi ataupun kita lah. Sama ada yang haram ataupun yang halal. Yang hak ataupun yang batil. Kalau kita nak berfikir lah. Jadi macam kumpulan-kumpulan ini, apabila mereka dapat kuasa, mereka campurkan yang hak dengan yang batil. Macam sededahkan lah. Duit haram dicampur dengan duit halal. Tak boleh guys, tak betul. Cuma kali ni alhamdulillah lah. Sepaham lah, mungkin dia tengok. Macam ni dia orang serang guys. Dia orang nak serang lah. Bukan tengok tu, 770,000 tu like tu dekat TikTok tu. 776,000 tu, 777,000 dah. View 5,300. Dia orang mana mampu guys. Dia orang kotak-kotak banyak ni, sampai cium spender pun tak banyak macam ni. Saling kunyit kongkang pun tak ramai macam gini. Beli view dia kata la 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 bot. La 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 bot. La 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 bot bot. La 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 bot. Apalah saling kunyit kongkang ni Teruk guys, teruk. Memalukan. Tapi apa bagusnya? Bagusnya apa? Korang Kalau korang tengok bermakna kau nampak lah. Oh, mereka tengah berkumpul. Serang siapa? Serang Sir Azri. Kenapa serang Sir Azri? Betul tak?
Mereka berkumpul, serang kenapa dia serang se-ahli parlimen? Bukan ahli parlimen. Sepemimpin parti, bukan pemimpin parti. So kenapa dia orang se-Azri? Korang boleh fikirlah kat situ. Kau mesti fikir dia ni siapa? Takkan dia ni bukan ahli parlimen, bukan pemimpin parti. Dia cakap je kenapa mereka berkomplot serang se-Azri. Bermakna apa? Sebab dia orang tahulah. Dia orang tak tahu. Tetapi dalam diri dia orang tahu siapa se-Azri ni. Dia orang semua dalam ketakutan. Takut, guys. Tapi ini kelakar, Habib. Ini kau kena tengok, Habib. Aku cabar engkau bagi tahu siapa. Ini hanya kau nak ambil perhatian kerana kau dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Ini kelakar, Habib. Ini kelakar. Ini memang kelakar. Ini kelakar. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stocking blue. Nampak tak? Semula. Kau nampak stocking berlubang tu, kau nampak tak? Stocking berlubang lagi tu. Saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stocking berlubang tu, kau nampak tak? Stocking berlubang lagi tu. Nampak kaki aku ni. Aku nak minta maaf kat engkau. Kau punya dayu. Guys. Ni kau nampak. Guys. Pakai baju. Okey Dia cerita macam ni lah. Stokin melobang ni, dia bukan kira kau kaya ke miskin. Ini adalah orang kata natural kita lelaki kan. Kadang kita tak ambil tahu pun bab stokin ni. Kita pakai buang ke ataupun kita pakai selagi boleh pakai. Selagi dia tak berbau dan sebagainya, kita pakai. Dan berlubang ni pun kadang-kadang ni pun orang kata tu sebabkan kita kerap pakai, kita minat stokin kerap pakai. And then berlubang lah tak apa, stokin kau orang nampak pun, betul tak berlubang kat ibu jari ke, dekat kepala takuk ke apa ke kan, dia mana-mana dia boleh berlubang. Itu normal. Bukan kerana tak ada duit. Betul tak Aku nak tanyalah korang jujur lah korang yang menonton video aku ni kan, yang ada duit, yang boleh beli stokin yang harga sepasang sampai beratus-ratus ringgit semua tu kan. Adakah kau tak pernah situasi yang begini, iaitu stokin kau berlubang kan kat kepala tangkuk ke mana kan? Mesti pernah, betul tak Bukan kerana kau tak nak mampu, bukan kerana kau tak mampu nak beli, tetapi engkau tak ada masa ataupun engkau rasa selesa kau main pakai, main sarung je. Sebab apa? Sebab benda dalam kasut orang tak nampak. So jadi orang tengok jenama kasut engkau, brand kasut engkau, brand seluar yang kau pakai, baju yang kau pakai, cermin mata engkau dan sebagai aksesori kita sebagai lelaki lah itu saja yang akan dari segi penampilan yang kau utamakan. Stokin, spender berlubang semua tu, itu normal orang nak pakai. Pada aku lah kita realistik lah, kita fikir realistik. Kita fikir kita ni manusia biasa yang orang kata tu memang kita akan lalui. Kau kaya, kau miskin, tetap kau akan lalui benda ni. Setuju tak setuju? Tapi ini gamer ni kan, dia dah tak tahu apa lagi dia nak cakap, dia tak tahu apa lagi yang dia nak attack. Stokin berlubang pun menjadi isu. Betul tak Dan bila kita counter balik, nanti saat lagi kita counter balik kan, dia ubah pula. Okey? Diubah pula. Dia macam mana pun dia akan cuba juga untuk menjatuhkan Datuk Seri Salim ni. Dan untuk pengetahuan korang guys, Datuk Seri Salim Abdul Rahman ni, ataupun dikenali sebagai DS_Sultan Pemurah ni, dia banyak tolong orang. Sebab tu aku membela dia. Aku membela sebab dia banyak tolong, beribu orang yang ditolong, baik Malaysia baik Indonesia. Jutaan ringgit dihabiskan untuk menolong orang susah ni. Tapi si gamer laknat ni, dia telah mempertikaikan dia telah mempertikaikan rezeki dari mana Datuk Seri Salim ni dapat untuk membantu orang. Dia telah menuduh, dia telah buat naratif mengatakan bahawa yang rezeki yang dibagi oleh Datuk Seri Salim tu sebagai rezeki yang haram.
Kau bayangkan Datuk Seri Salim dia membantu dia telah menghantar ratusan atau malah ribuan orang pergi menunaikan umrah pada tahun 2020 dan dia ada projek 2026 dia akan hantar lagi 1,000 lagi orang untuk pergi, orang-orang Indonesia yang susah-susah ni untuk pergi menunaikan umrah tahun 2026 ni. Okey, dan at least lebih kurang 7,000 lebih ongkos ataupun kos pengantaran seorang satu kepala kau bayangkan 7,000 lebih kalikan 1,000 bermakna 7 juta lebih tau. Okey, dan kena ingat Allah dah berjanji takkan jatuh miskin pada orang yang suka bersedekah. Dan satu lagi, dalam hukum Islam setahu akulah apabila orang bersedekah pada kita, tak kisahlah siapa pun, baik Muslim atau kafir, kita tidak diwajibkan untuk bertanya daripada mana duit ataupun barang tu punca mana, sama ada halal ataupun haram. Kita tidak diwajibkan untuk bertanya dan kita dilarang pula untuk bertanya. Sebab itu adab. Dalam hukum kita tidak diwajibkan untuk bertanya. Tetapi kalau kita mencari rezeki, ya kita wajib untuk mengetahui rezeki yang kita dapat tu halal atau haram. Contoh, kita main nombor, dah terang haram. Dah terang. Jadi hasil daripada kita menang nombor ni adalah haram untuk kita gunakan, untuk kita buat pakai ke, makan dan sebagainya, untuk bagi anak bini, itu memang haram. Tetapi hasil daripada sedekah ataupun bantuan orang lain, kita tidak diwajibkan untuk memeriksa semua tu halal atau haram. Contoh, kalau memang benda tu diwajibkan, mau huru hara dunia ni. Sebab apa? Kita sebagai anak, kita akan tanya mak bapak kita, bah, abah, mak, abah mak ni bagi kita hari-hari duit jajan apa semua, bagi saya duit jajan, duit apa belanja ni, rezeki halal ke haram? Dah tentu kena pelempang. Termasuk jugalah mak bapak kita kan. Kalau kita dah dewasa, kita bagi sebulan 200 ke 300 ataupun kita beli barang, mak bapak kita tanya kita, dari mana kau dapat rezeki ni, halal ke haram? Mau kita mengajuk, terasa hati. Betul tak betul tak? Sebab tu Allah Ta'ala tak wajibkan untuk kita bertanya dan tak suruh pun. Malah tak silap aku lah, segi adab pun dilarang sama sekali untuk kita mempertikaikan sumbangan orang pada kita ni. Apa yang kita galakkan adalah mengucapkan syukur dan berdoa kebaikan kepada orang-orang yang memberi bantuan kepada kita ketika kita susah. Dan kena ingat Datuk Seri Salim ni telah membantu puluhan ribu orang-orang yang susah ni, sama ada di Malaysia maupun di Indonesia, lebih-lebih dekat Indonesia. Cuba kau bayangkan kalau dalam ribuan orang ataupun puluhan ribu orang yang pernah dibantu ni, tak kisahlah daripada segi gift TikTok, wang tunai, bantuan barang-barang makan, barang dapur, sebayar sewa rumah, beli kenderaan, apa semua dan sebagainya. Okey, dalam ribuan puluhan ribu yang ditolong ni, seorang saja dalam ribuan doa ni, seorang saja yang doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, mati siapa yang fitnah dia. Jujur aku cakap, lama atau sekejap akan datang demi karma dia. Okey, dia nak serang Datuk Seri Salim dari segi apa pun terpulang kat dia. Tetapi janganlah mempertikaikan amal jariah yang dibuat oleh Datuk Seri Salim dengan serangan yang menghinakan, serangan yang menjijikkan, serangan yang aku rasa lah Dajjal kalau keluar ni, dia kalau si Gomo ni kalau umur panjang bertemu dengan Dajjal, aku rasa Dajjal pun respect tabik spring dengan dia lah. Sebab apa? Kejahatan ni, fitnah yang dilemparkan ni sungguh luar biasa. Tak masuk akal. Tak masuk akal, guys. Inilah Gemo yang disanjung oleh Wali Jubo yang mereka mendakwa Gemo ni sebagai Malikul Jubo akhir zaman. Versace. Pakai baju ni ribu-ribu. Salim kunyit kongkang. Pakai baju ribu-ribu. Duduk penthouse Berjaya Times Square. Bodyguard puluh-puluh orang. Kereta belah-belah biji. Duit tabur sana, tabur sini. Beli game berjuta bagi ni. Macam-macam. Cakap rimau bagi rimau. Cakap singa bagi singa. Okey, untuk pengetahuan korang kalau dekat TikTok ni, dia siapa yang berkaitan dengan Datuk Seri Salim ni, siapa yang dapat gift daripada Datuk Seri Salim ni, buat live, tak kisahlah live politik ke apa ke, mereka akan diserang oleh Gomo ni. Okey, mereka akan diserang oleh Gomo. Okey, sedangkan kita pun tahu gift tu kita tak boleh tahan siapa nak bagi pun, dan Datuk Seri Salim pun dia akan bagi semua
Room tak kisah room kau tu room pembangkang ke ataupun room kerajaan ke, dia akan bagi semua. Dia akan bagi. Macam-macam gift dia akan bagi. Besar-besar tau. Dia bukan bagi gift 10 coin, 5 coin, 1 coin, tak. Paling bangsat pun dia akan bagi gift tu kereta api. Kereta api pun lebih kurang dalam 800 coin kalau tak silap aku, 600 ke 800 coin. Kereta api paling bangsat dia akan bagi. Selalu dia akan bagi paus, lion, rimau dan macam-macam lah. Aku pun tak tahulah gift. Dan pernah dia bagi TikTok Universe pada orang yang dia nak bagi. Dan Datuk Seri Salim ni, dia jenis dia ni, dia suka tabur, dia suka bagi orang apa semua ni. Cuma satu perangai dia tak suka orang minta-minta. Kalau orang minta-minta memang dia buat tak tahu lah. Memang dia takkan bagi lagi dah. Dia memang tak suka untuk orang yang meminta-minta ni, tak suka. Kalau dia nak datang dia bagi. Ini Datuk Seri Salim punya perangai lah. Dan aku memang salut dia lah. Memang aku dah salut dia, aku respect dia. Dan aku bukan nak memuja ataupun apa, tidak. Tak, aku pun tak kenal dia, dia pun tak pernah jumpa aku pun tak pernah jumpa. Tapi kebaikan dia tu, kebaikan dia tu yang menyentuh hati semua orang. Kita sepatutnya dalam dunia ni kita tabur kedamaian, kasih sayang, seperti mana yang Datuk Seri Salim selalu lakukan kan. Tapi dapat kat mangkuk ni kan, Hang Suang Seko ni, macam-macam kan. Gift pun menjadi isu, dia jealous betul. Tapi itu hari dia buat live, Datuk Seri Salim datang bagi dia rose banyak-banyak. Dia tutup dia live dia, lari dia. Kan dia tutup live dia. Dia nampak Datuk Seri Salim datang, lepas tu bagi rose banyak-banyak kan, tutup dia live dia. Jalan kabut dia tutup. Nampak tak? Aku rasa itu rose lah. Tapi aku rasa kalau Datuk Seri Salim bagi lion, aku rasa dia biar je, dia takkan tutup kan. Tapi rose berapa lah, paling kuat pun 10 coin kot satu rose tu kan, ke 20 coin kalau tak silap aku, yang rose besar sikit tu kan. Kalau rose yang kecil tu, satu rose tu 1 coin. Ya, rose yang macam carnation tu kan, tu mahal sikit lah, 10 coin kalau tak silap aku. Kalau rose biasa punya tu, yang kecil, yang kucup je tu, tu 1 coin. Stokin pun koyak. Nampak tak? Di luar mungkin nampak engkau ni kaya, Salim. Di luar mungkin nampak engkau kaya. Tapi di dalam engkau ni, Salim, engkau koyak dengan aku. Sampai stokin pun koyak. Kan? Tak adalah, dia bukan fitnah. Dia gini lah, Datuk Seri Salim ada buat cabaran terbuka kat dia. Sebelum dia buat upload video yang kedua ni, masa video yang pertama dia tu, Datuk Seri Salim respon, dia ada buat cabaran. Dia kata, Gomo, kalau kau dapat buktikan bahawa yang saya yang hantar budak-budak ni untuk deal dengan kamu, dia kata kan, dapat buktikan maka saya akan cium tapak kaki kamu. Buat live, orang semua akan tengok. Saya akan cium tapak kaki kamu, dia kata. Kalau kamu dapat buktikan, dia cakap lah rentetan daripada cabaran Datuk Seri Salim tu, dia buat video kedua. Dia spin. Narka punya kan. Sebab apa? Sebab ni memang pakai spin, kaki spin. Dengan orang lain boleh lah, dengan aku InsyaAllah lah kan, dengan izin Allah aku boleh counter dia balik. Dengan orang lain boleh lah Gomo. Dengan kami, geng-geng kami ni, minta maaf lah Gomo. Lebih-lebih yaki Salim kan, Salim Iskandar tu, dia cerdik punya orang tau, jangan main-main. Dia bukan aku nak jack Salim, tidak tapi ini reality. Siapa yang kenal Salim Iskandar, si cilikan si Taruk tu, Gomo cukup takut tu. Gomo cukup takut. Lepas tu cepat-cepat dia buka stokin. Dia dah malu. Salim Abdul Rahman. Kaki aku ni. Tu dia. Kau nampak stokin berlubang tu dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, Salim minta maaf, Salim mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat kau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Tu dia. Kau nampak stokin berlubang tu, kau nampak tak? Stokin berlubang lagi tu. Nampak kaki aku ni. Aku nak minta maaf kat kau. Segak dengan kacak ni, dia tak boleh buat-buat. Segak dengan kacak ni,
Dia semula jadi tau. Segak dengan kacak ni tak boleh kau macam ni. Gomo, aku bukan nak hina kau, tidak lah. Betul kau segak, betul kau kacak. Hanya di mata Ramlah. Minta maaf Gomo. Macam saling kunyit kongkang lah. Tak boleh. Kan? Kalau kongkang, kongkang juga. Kalau haprak, haprak juga. Engkau tukarlah pakai baju mahal, tunjuk bodyguard ramai, bagi duit. Tak ada, engkau memang haprak. Orang kampung Melayu semua kenal engkau, saling bunyi kongkang. Kan? Sikit-sikit. Kan? Betul? Selak five. Low class. Ada beza dengan Sadri lah. Kan? Kan? Tapi kalau kau tengok mata dia sekarang guys. Tengok mata dia. Tengok mata dia betul-betul. Kalau korang nampak tu boleh zoom, kalau tak boleh zoom tu kau rapat lah, kau punya handphone ke, kau punya monitor ke muka kau tengok mata dia. Tengok mata dia guys. Siapa yang selap file sekarang ni? Siapa yang low class? Siapa yang koroi? Kau dalam hutan tu kau buat apa Gemo? Pesta je. Pesta di tepi sungai. Dengan siapa tu? Kau tunggu Gemo, kau tunggu. Jadi saling bunyi kongkang 2026. Aku tak ada nak minta maaf. Dua pilihan. Bertaubat atau perang. So kau boleh pilih. Kau bayarlah siapa pun nak serang aku, kau plan lah. Dengan kata nak plan, nak letak dadah lah. Nampak? Dia orang plan nak letak dadah dekat Sera. Supaya Sera boleh disimpan dalam penjara. Okey, aku nak cakap dengan korang. Apa yang dituduh ni, apa yang dia katakan ni adalah fitnah semata-mata. Dia dah stun, dia dah sedak kepala kan. Lepas tu dia cakap lah apa pun. Ingat Salim Iskandar ni adalah orang rapat dia pun. Dia ada dua nama Salim. Satu Datuk Sri Salim, satu Salim Iskandar. Salim Iskandar ni adalah blogger yang terkenal yang memakai nama Prapukari. Dia dulu teman seperjuangan si Gomo tak guna ni. And then last Gomo sudah backstep dia kerana Gomo cuba kontrol dia tak terima. Okey? Sama macam aku. Aku kalau orang kontrol aku lebih-lebih pun aku takkan terima. Kan? Aku takkan terima. Aku akan menjauhkan diri ataupun aku akan senyap kan? Sebab aku tak suka hidup aku ni orang kontrol. Orang nak nasihat, aku tak ada masalah. Tapi kalau nak memaksa aku untuk ikut apa semua tu, minta maaf, aku tak boleh terima. Kalau aku rasa benda tu tak betul lah. Tapi kalau aku rasa betul, aku akan ikut. Tapi kalau aku rasa benda tu tak betul, aku takkan terima. Siapa pun. Wak Imah siapa pun nasihat aku. Kecuali kalau mak bapak aku tu pun kadang-kadang pun aku langgar juga. Dulu lah, tapi sekarang aku terima lah. Apa mak bapak aku cakap, aku terima. Okay? Sebab tu mak bapak kita kan. Dulu masa aku zaman-zaman jahiliah, zaman-zaman budak-budak bodoh, otak tak panjang, aku memang kerap lah, aku langgar lah kan. Bukan lawan lah, langgar. Jangan keluar rumah, aku keluar kan, macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah perangai aku. Tapi tu dulu. Okay. So jadi tak ada siapa pun yang boleh kontrol hidup kita. Nasihat boleh kawan-kawan, tak ada masalah, tegur nasihat. Tapi kalau kita nak ikut, tak ikut tu pulang pada diri kita. Sebab ini diri kita, apa-apa kita yang tanggung kan. Apa-apa kita akan hadap semua tu. Bukan nak kata kita besar kepala, tidak lah kan. Tapi yalah, kita fikir benda, kita dah tua kan, kita dah berumur. Kalau kita fikir benda tu tak sesuai dengan hidup kita, tak boleh kita pakai untuk hidup. Mungkin untuk hidup orang yang nasihat kita sesuai dengan dia kan. Tapi dengan kita tak sesuai, macam mana kita nak pakai? Betul tak? Sebab takdir kita berbeza, tak sama kan. Setengah orang takdir dia macam ni, begini. Setengah orang takdir dia macam ni kan. Tak akan sama takdir. Itu pada akulah, ni pada pendapat akulah kan. Tapi yang mana sesuai, yang mana boleh, memang kita akan terima lah. Itu normal lah. Tapi ini Gemo ni, bila orang tak nak terima nasihat dia apa semua, itu bukan nasihat tau, itu macam arahan tau. Dia memaksa Salim Iskandar ni untuk ikut apa yang dia cakap. Bila Salim Iskandar tak nak ikut, dia serang Salim. Kau bayangkan dari pukul 9 malam sampai pukul 5 pagi, dia buat dah tutuh Salim 2-3 hari ni. Faham tak? Itu yang Salim Iskandar marah betul kat dia. Itu yang Salim Iskandar putus saudara kat dia. Itu yang Salim Iskandar istilahkan perang kan dia. Sampai mak bapak dia, anak dia, semua disungkit habis.
Sampaikan banyaklah benda-benda yang sepatutnya tidak dicakap lah sebagai seorang kawan yang tidak didedahkan, rahsia-rahsia kawan, aib-aib kawan tu didedahkan pada umum. Ini betul-betul musibat. Ini betul-betul celaka memang. Betul. Semoga Allah menjauhkan diri aku daripada sahabat-sahabat yang ataupun kawan-kawan ataupun kenalan ataupun orang-orang yang macam ni perangai. Lepas tu satu lagi plan, komplot pakat, suri supplier, pemekar, pelacuran apa semua supaya boleh sosmakan aku ni. Lepas tu plan apa? Nak langgar lagi. Dia orang ni, kau tak takut ke yang Allah tetapkan ni? Kau ingat apa? Kau punya ke dunia ni? Ni Allah punya, sayang. Dia punya. Weh, Gemo, kau tak takut ke kau fitnah orang ni? Video pertama kau tadi tu, kau cakap apa? Kau terang-terang jelas dah nyata kau tuduh Datuk Seri Salim. Ni video kedua kau ni, kau kata apa? Bukan Datuk Seri Salim, tapi kawan-kawan Datuk Seri Salim. Apa yang kau cakap ni? Kau tak takut fitnah? Kau tak takut Allah ke? Neraka tu panas tau, Gemo. Neraka tu panas. Bukannya sejuk macam dunia punya sejuk ni, tak. Panas, guys. Lagi mau sembang neraka, Allah, dunia, pahala dosa, almarhum naik muka macam ni ke? Weh, wali jubur aku nak tanya kau. Ini ke Malikul Jubur yang kau tunggu-tunggu selama ni? Yang nak bimbing kau orang ni semua? Come on lah. Ini bukan kau punya. Jangan rasa diri tu hebat. Aku tak rasa hebat. Jangan nanya orang. Tapi kalau kau nak buat lah. Ingat apa aku takut? Tinggal katalah dia orang tengah pakat sekarang ni, kaitkan Seazri dengan dadah. Nampak? Kaitkan dengan dadah. Lepas tu datang bayar orang. Dia sekarang bayar lah. But kepada semua, saya tak minta simpati. Tak perlu pun. Tiba-tiba apa saya beritahu? Jangan backup tu. Fikir, guys. Fikir. Siapa Seazri? Bukan siapa-siapa. Yang semua menyerang ni. Baru kali ni aku dengar kau kata apa? Tim Walabot jangan backup kau. Kenapa? Peguam kau dah lari Peguam kau yang terkenal tu dah lari ke? Dah tak nak backup kau lagi? Lawyer pun lari. Nak minta QR code dah tak boleh dah. Kan kau dah kena dah itu hari kan kes apa? Kes scammer. Menipu orang-orang yang bagi kau donation apa semua tu. Akta Bank Negara, kau tidak boleh collect duit menggunakan akaun perniagaan. Faham tak? Yang kau dibolehkan adalah dua je, NGO ataupun personal. Itu pun kau kena simpan bukti-bukti tu. Kalau ada orang menyungkir, kau tunjukkan bukti. Collection kau tu untuk apa, kau guna macam mana, berapa yang kau dapat. And then lepas tu, kalau betul benda tu memang tujuan yang kau dah cerita kat orang untuk apa, dan orang bagi duit kat situ, dan kau dapat buktikan, contoh kau kereta rosak, kau minta catatlah 800 collection, tiba-tiba dapat 8,000. Okey, kau kena nyatakan, kau kena beritahu, okey sekian-sekian dah cukup dah, lebih dari mencukupi. Lepas tu kau kena tunjukkan bukti yang duit tu yang kau kata nak buat betulkan kereta RM800 tu, dia kena ada bil dia. Okey? Dia kena ada bil dia. Dan kemudian lepas tu lebih tu kau nak buat apa kau buatlah, orang tak boleh bertikai. Lebihan tu orang tak, cuma kau kena jujur, kau kena beritahu berapa yang kau dah dapat. Dan orang tak boleh petikai lebihan tu. Itu law dia. Yang aku tahulah peraturan dia. Faham? Gemo? Tapi guna akaun personal ataupun akaun NGO. Akaun bank personal ataupun akaun bank NGO. Akaun bank syarikat memang tak boleh. Akta Bank Negara memang melarang. Tak boleh. Memang kau salah lah. Memang kalau kau kena amlah kalau macam tu. Tapi apa yang kau buat? Kau menyalahkan orang lain. Kau menyalahkan kerajaan. Kau menyalahkan Hasbullah. Kau menyalahkan Datuk Seri Salim. Kau ni gila ke apa? Kenapa? Semua menyerang. 1 juta dah. Terima kasih. Salim punya kongkang. Tunjuk video kau, stokin kau ya. Laju dia orang tap-tap screen. Nampak? Nampak tu? Salim punya kongkang. So guys, kita tengah revolusi. Revolusi depan mata kita. Nikmati, enjoy. Dan berjuanglah sebaik yang mungkin. Untuk apa? Untuk berdakwah menyedarkan orang Melayu kepada penyatuan orang Melayu. Butuh. Jubur. Berdakwah untuk menyediakan orang Melayu, untuk menyatukan orang Melayu. Kepala bana kau. Tak, dia cerita macam ni guys. Kau nak menyatukan orang Melayu, kau menunggang payung Melayu dan sebagainya. Tapi apa yang kau buat ni memecah belahkan orang Melayu. Semua orang tahulah, yang berada kat TikTok, semua orang tahu.
aku nak cerita ni, aku rasa lambat ni kan. Mau sejam video aku ni. Ini pun dah dekat 40 minit. Okey, tak apalah kita relax dulu. Okey guys. Sesiapa yang belum follow Papa Rock, boleh subscribe YouTube Papa Rock ni, okey. Boleh tekan like, boleh komen, boleh share. Kalau kau rasa bermanfaat, kau share lah, tapi kalau boleh like lah, kalau tak nak komen pun paling busuk pun like lah, Dan paling cantik sekali kau boleh subscribe, kau boleh tonton video ni sampai habis pun cantik juga, Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. JB Style brother. JB Style. Sehingga kita berjumpa lagi.